tanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di Mekah itu adalah Imam Mahdi ialah selepas dia dibai'ah akan keluar satu kumpulan tentera daripada Syam. Daripada Syam, tentera itu mesti dari Syam. Dan ketika itu tentera itu dikenali dengan nama As-Sufyani, Al-Jaish As-Sufyani. Bila dia sampai di satu tempat selepas daripada Madinah, selepas Zulhulaifah, ada satu tempat nama Baida. Sampai hari ini ada. Nabi sebut dalam hadis yang panjang itu, tentera itu akan ditelan oleh bumi. Itu petanda bahawa lelaki yang dibai'ah itu adalah Imam Mahdi. Dia mesti kena ada satu kumpulan tentera yang lalu bumi buka dan telan mereka. Yang selamat sama ada satu atau dua atau tiga orang, begitu saja. Yang selamat ni pula tujuan dia Allah selamatkan untuk dia pergi bawa berita kepada orang Mekah bahawasanya tentera Sufyani telah pun ditelan oleh bumi dan disaksikan oleh beberapa orang.